Sampai kesudahlah tak ada ejakulasi. Okey. Lepas tu dia merosakkan zakar. Yelah, Dia merosakkan saraf-saraf pada zakar. Bahagian yang paling tinggi dia adalah kepala zakar lah. Kita panggil glans penis tu, kepala depan tu paling tinggi sensitivity kat situ. Untuk perempuan tu macam apa? Klitoris. Okey, bahagian sensitif. Situ paling banyak nerve endings. Pangkal-pangkal saraf. Kalau sapu ubat-ubat kat situ, dia rasa kebas, dia jadi rosak. So Lala dia tak ada rasa. So Lala susah nak ejaculate. Itulah kan. Tapi ada cara untuk mengubati balik untuk fix problem Ada ni. cara. Ya. Okay, cara dia macam tu lah. Still dengan makan ubat-ubatan lah. Is there any natural way? Macam tadi kita cakap pasal testosteron tu ada natural way kan, pergi weightlifting lah apa semua. Macam ni masalah ni dia lebih kepada psychological counselling je. That is the naturalist way lah, pergi counselling. Betul. Macam mana dia nak pulihkan dia punya feeling kan. Kadang-kadang environment kan. Kadang-kadang bila bersama isteri kendur tengah-tengah jalan. Kan sebab apa? Sebab environment sama. Isteri memanglah yang sama. Tapi katil sama, langsir sama. Itu pun bilik memainkan sama. peranan. Itu mainkan kan? peranan. Environment ya. Sebab tu kadang-kadang mereka yang The nak mood anak. and feel tu. Mereka yang nak anak ni, dia jadi masalah macam ni. Saya suruh dia orang pergi tempat lain. Saya suruh dia orang sewa hotel ke mana ke kan. Yelah, lain lah. Jadi letaklah candles, wangi-wangi lah. Jadi suasana tu penting. Betul. Okay. Macam mana you pakai baju cantik kat badan you kena ada effort juga di dalam bilik tidur. Dalam kamar tidur you. Betul. Faham, I agree. Betul. Doktor, kalau ED ni boleh tak kita relatekan juga dengan masturbation, overdoing masturbation ke masturbasi berlebihan. Dia ada related tak doktor?